Kadang-kadang susah ya Koma, bila dalam hidup ini kita terpaksa membuat pilihan. Koma pilih yang mana? Masih kekal dengan fenomena buzz, ataupun sekarang ni Koma dah mula memikirkan tentang Danish Supian? Mok, sekarang tak betul cakap, marah pula dia orang. Begitulah Koma, tajuk lagu baru Akhirnya Kamu. Kamu tu siapa? Syed Saddiq ke? Atau Danish Supian? Itu yang memeningkan kepala teman. Tambah bila kalau kita tengok dalam TikTok, udah nayang balik video-video dia dengan Danish Supian. Dan ada pula yang komen, wow, sangat sepadan lah Koma. Tu yang susah ya, bila dalam hidup ni kita terpaksa membuat pilihan. Ni nak nanya Koma ni, apa pandangan Koma kalau kita tengok lagu Akhirnya Kamu itu jelas menunjukkan bahawa ia satu ekspresi emosi dan juga cerita bangkit untuk memulihkan diri. Lagu itu bukan saja satu karya hiburan, tetapi nak menunjukkan bahawa kekuatan dalaman mereka untuk bangkit. Lagu yang menggambarkan perjalanan dua individu yang pernah terluka, namun mempunyai kekuatan dalaman untuk bangkit semula. Hebat lagu ni. Kalau dalam psikologi dikatakan resilient, keupayaan untuk pulih daripada trauma dan juga kesakitan emosi. Dan ini sangat bertepatan dengan konsep self-actualization dalam teori Maslow, di mana seseorang cuba untuk mencari makna hidup yang mendalam selepas melalui pelbagai cabaran. Udahlah Koma, sekarang melalut pula teman cakap pasal psikologi ni. Koma pilih yang mana?